Setiap hari kita menggunakan berbagai produk seperti telefon pintar, makanan, pakaian dan gerai. Kadang kita berfikir bagaimana semua produk boleh berada di negara kita. Jawapannya ialah melalui perniagaan antarabangsa, iaitu aktiviti perdagangan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Ini selaras dengan tema kita, iaitu My Mission for the Universe, Where's Young Minds AI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Go Global Ekonomi dan Peluang akan membentangkan projek inovasi bertajuk Global Niaga. Hai, nama saya Watka. Hai, nama saya Shi. Nama saya Justin. Nama saya Chow Chi Mi. Hai, nama saya Farida. Nama saya Leong. Kami daripada kumpulan Go Global Ekonomi Peluang. Memacu pertumbuhan ekonomi mampan. Projek ini mengupaskan kepentingan perniagaan antarabangsa terhadap ekonomi negara serta kaitannya dengan Sustainable Development Goal Number 8. SDG nombor 8 iaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Melalui projek ini, kami akan menjelaskan bagaimana perniagaan antarabangsa mampu meningkatkan pendapatan negara, mewujud peluang pekerjaan dan menggalakkan pembangunan ekonomi yang mampan. Antara kepentingan utama perniagaan antarabangsa ialah memperoleh tukaran asing. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat, ia didorong jangkaan positif pelabur terhadap anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi suku kedua 2026. Apabila Malaysia mengekspor produk ke luar negara, negara menerima bayaran dalam mata wang asing seperti dolar Amerika atau yen Jepun. Pendapatan ini meningkatkan rizal negara, mengumpulkan nilai ringgit serta membantu kerajaan membiayai pembangunan infrastruktur. Pendidikan dan kesihatan. Sebagai contoh, ekspor minyak sawit, durian dan produk elektrik Malaysia membawa masuk berbilion ringgit setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahawa perniagaan antarabangsa memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan selaras dengan maklumat SDG 8. Kepentingan seterusnya ialah meluaskan pasaran. Perniagaan antarabangsa membolehkan syarikat tempatan memasarkan produk ke luar negara tanpa bergantung kepada pasaran dalam negara sahaja. Apabila pasaran semakin luas, jualan meningkat, keuntungan bertambah dan lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Sebagai contoh, syarikat Topgolf berjaya mengeksporkan sarung tangan ke lebih 195 buah negara. Kejayaan ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan syarikat, malah turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, perniagaan antarabangsa turut menggalakkan pembinaan teknologi dan kepakaran. Kerjasama dengan syarikat luar negara membolehkan Malaysia memperoleh teknologi moden seperti Automasi, robotik, dan sistem digital yang dapat meningkatkan produktiviti. Pada masa yang sama, tenaga pakar dari luar negara turut berkongsi ilmu dan kemahiran dengan pekerja tempatan melalui latihan dan bimbingan. Anthony berkata Malaysia berusaha menyusun program kerjasama teknikal dengan menyampaikan sumbangan kepada Universiti Maritim Dunia di Sweden peruntukan untuk tabung. Contohnya, kerjasama antara Proton dan Geely telah membantu meningkatkan otomotif Malaysia. Hal ini menjadikan tenaga kerja lebih mahir dan mampu bersaing di peringkat global. Kesimpulannya, perniagaan antarabangsa memberi pelbagai manfaat kepada negara. Antaranya ialah Meningkatkan tukaran asing, meluaskan pasaran,
memindahkan teknologi moden dan meningkatkan kebakaran tenaga kerja. Semua manfaat ini menyokong SDG 8 iaitu menyediakan pekerjaan yang berkualiti, meningkatkan produktiviti pekerja, memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan perdagangan antarabangsa agar Malaysia kekal berdaya saing di peringkat global. Perniagaan antarabangsa bukan sekadar urusan jual beli antara negara. Malah merupakan pemanggil kepada pembangunan ekonomi yang mampan. Dengan kerjasama, inovasi dan perdagangan global, Kita mampu mencapai SDG nombor 8 iaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi demi masa depan Malaysia yang lebih maju. Kita bersama dengan Dr. Chris Daniel Wong, pengerusi Dewan Perdagangan Digital Malaysia DPDM yang bersedia di talian pada ketika ini. Pada waktu ini mungkin pertama sekali bagaimana untuk perubahan dalam persekitaran perdagangan global seperti perjanjian perdagangan bebas ataupun krisis geopolitik mempengaruhi keupayaan PMKS Malaysia khususnya untuk menembusi pasaran global dalam era digital pada ketika ini. Kalau kita lihat pada perjanjian perdagangan bebas ataupun kita sebut sebagai FTA, FTA sebegini banyak mencipta peluang baru dan mengurangkan halangan tarif dan bukan tarif. Jadi ia memudahkan golongan PKS Malaysia untuk mengeksport barangan dan perkhidmatan mereka. Walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa krisis geopolitik pada masa kini boleh membawa kepada penggunaan sekatan perdagangan ataupun sekatan lain yang menghadkan akses pasaran orang kata PMKS seperti gangguan rantai bekalan. Kita nampak peperangan di Eropah telah menjuruskan kepada gangguan rantai bekalan dunia dan kemurapan mata wang. Mata wang kita agak stable sekarang ni. Secara keseluruhannya, perniagaan antarabangsa membuka peluang kepada usahawan muda untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Selain itu, perniagaan antarabangsa turut membuka peluang kepada pelajar untuk membina ilmu dan kemahiran. Di samping itu, perniagaan antarabangsa membuka peluang kepada pelabur untuk melabur. Semua peluang ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Hal ini diselaraskan dengan SDG 8 iaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. sekian terima kasih daripada kami. Go Global, ekonomi Peluang!